Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Sharifah Natra Humaira binti Said Hamzah, berusia 16 tahun dari Sekolah SMK Agama Sibu. Duduknya saya di atas kerusi ini di hadapan kamera yang sedang merakam tidak lain dan tidak bukanlah untuk mengongsikan sebuah buku yang bertajuk Hari-Hari Terindah Bersama Mak. Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu marilah kita bersama-sama menyelami isi kandungan buku ini dengan lebih mendalam. Buku ini merupakan hasil penulisan daripada penulis yang bernama Lin Razif. Ia diterbitkan pada tahun 2025 oleh Buku Iman Umum SDN BHD. Buku ini mengisahkan tentang seorang insan yang digelar sebagai mak. Terdapat satu rangkap ayat di dalam buku ini yang harus kita kenangkan. Ia berbunyi, yang pertama memeluk kita, yang terawal menenangkan esak tangis kita, yang terdahulu mengasihi kita walau kita belum lahir ke dunia, iaitu mak. Buku ini menceritakan tentang pengorbanan seorang ibu bermula sejak anaknya belum lahir ke dunia sehinggalah anaknya meningkat dewasa. Setiap helaian buku ini seolah-olah membawa kita untuk mengimbas kembali detik-detik kasih sayang ibu yang pernah kita terima namun jarang kita balas dengan penghargaan. Watak utama yang diperincikan di dalam buku ini ialah mak. Antara pengajaran yang boleh kita peroleh daripada buku ini ialah kasih sayang seorang ibu tidak akan terganti walau dengan segunung emas sekalipun. Setiap titipan doa daripada ibu merupakan sebab kejayaan kita pada hari ini. Tanpa seorang insan yang bergelar ibu, tiadalah orang yang akan mendoakan kesejahteraan kita dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan sebarang pembalasan. Kasih ibu merupakan kasih yang paling tulus dan tidak mengenal batas waktu. Pada pandangan saya, buku ini amat bagus kerana ia mengingatkan kita untuk menghargai kehadiran ibu selagi hayatnya masih ada. Apabila ibu sudah tiada, yang tinggal hanyalah doa, kenangan yang tiada berpenghujung. Ingatlah rakan-rakan, ibu juga merupakan pinjaman daripada Tuhan dan harus dipulangkan apabila waktunya tiba. Dan setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan merupakan kasih sayangnya kepada kita. Oleh itu, hargailah ibu agar yang tinggal hanyalah kesedihan, bukanlah kesesalan. Sebagai penutup bicara, bacalah buku agar hidup dipenuhi dengan ilmu. Melalui pembacaan juga kita dapat membentuk jati diri dan kepekaan hati. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.